Geng, trip kali ni. Boleh. Trip kali ni aku akan bawa korang pergi masuk ke satu campsite kampung asli underrated gila. Yang paling penting korang tahu, masuk jalan dia tu daripada jalan besar nak masuk ke dalam menggunakan 2 jam. Bukan pada menggunakan kereta biasa, tapi kena guna 4x4 ataupun SUV. SUV memang payah gila nak masuk. Walaupun dia 18 kilo saja. Kau punya sampai pecah tayar lah, bentuk steering rack lah, benda semua tu. Tayar aku dah sengit sebelah apa semua tu. Dan juga kita masuk ke dalam tu, kita akan pergi ke kampung asli. Bukan sekadar camping je. Dalam episod ni aku akan adakan semua penceritaan tentang kampung asli sini, tentang campsite sini, macam mana detail-detail campsite sini, dan juga macam mana budaya hidup kampung asli sini. Dan kau boleh nampak budak-budak asli sini memang welcoming kau-kau. Aku rasa video ni akan jadi sangat-sangat menarik. Korang tonton sampai habis. Menarik ke tak menarik? Tag di ruangan komen. Start. Joget. Okay, so sekarang ni aku on the way pergi campsite Panjang untuk ambil Acik dengan Panjang sebab esok kita nak masuk Pos Lemui Cameron sebab Pak Wi dengan Mak Wi daripada Ipoh. So aku daripada rumah tadi pergi naik Batang Kali pergi campsite Panjang je, ambil dorang, and then esok pagi bawa gerak sekali lah dengan dorang. Lepas tu jumpa Pak Wi lah nanti dekat Ringlet nak beli barang apa semua. Okay, jom. Okay, kita dah sampai campsite Panjang. Mana dorang tak tahu. Tu dia Panjang. Dia Panjang. Sihat je eh? Selamat Raya. Wik, sihat Wik? Alhamdulillah sihat. Acik tak ada? Acik pergi mana? Ada camp dekat tu. Oh, jangan datang lah. Ya. Okay. Mantap kan? Mantap. Right, siap kemas ha. Jadi kita akan gerak besok pukul 8 pagi kot. Lebih kurang tu 11 kena sampai Ringlet dah. Okay, jadi kita akan stay kat sana 4 hari tau. Malam ni kita settle kemas apa semua tu. Luncur besok pagi je. Okay, morning. So sekarang kita tengah kemas-kemas barang sebab kita nak start pergi masuk Pos Lemui dah hari ni. So jadi kita akan pergi ke Ringlet dulu, nak jumpa dengan Pak Wi apa semua. So baru kita akan masuk sama-sama lah. Okay Panjang lah. Okay. Cik. Mantap Cik. Cik mana Cik? Mantap semua Pos Lemui. Semua Pos Lemui. Jom kita susun barang dulu. Jadi baru kita gerak. So sini ke Ringlet pun lebih kurang dalam 3 jam lah. Saya agak-agak dalam 3 jam macam tu. Susun barang lu. Siap kan susun? Siap barang kita susun. Sekejap lagi kita rolling lah. Kita jumpa Pok Wi di Ringlet. Kita keluar pergi breakfast dulu. Lepas tu kita slow kayuh lah guys. Perjalanan tak rushing pun. Semuanya kita kena set up dulu pelan-pelan. Buat apa yang patut dulu. So apa perasaan sebelum nak masuk Saya excited sebab kita nak tengok tempat baru. Kita nak merasai suasana di Cameron Highland pula. Sejuk-sejuk lah. Ya betul lah. Panjang? Sama saya pun begitu juga. Oh sama, senang awak Saya kopi je. Kami daripada Ulu Rending lah. Ulu Rending. Kita ikut Tanjung Malim and then kita visit Tapah lah. Tapah go to Ringlet lah. Macam tu lah perjalanan dia. Okay guys, so, jom kita roll. Dah siap lah semua, so jom bolero dah. Jom. Okay, Mantap. jom. Dah selesai kemas apa semua lah. Jadi barang kita bawa electrical punya barang, pipe, gas, macam-macam lah ni. Okay, dengan periuk nasi pada lah. Lepas tu kita naik sekarang, kita pergi isi air apa semua tu. Dah settle, kemas. Untuk dalam ni ada macam-macam ni Saya di belakang. Yang camping ni dia ni lagi barang-barang kita bawa. Power station, mancing, botol air apa semua tu. Right, penuh belakang kita. Jom. Sekarang kita nak gerak lah. Lewat ni. Luncur. Jadi daripada pusing nak sampai ke Ringlet, kita pergi Ringlet sekarang ni untuk jumpa dengan Akmal semua tu. Jadi kita masuk 2 kereta. Daripada sini nak ke sana lebih kurang 2 jam setengah Anggaran kita sampai kat sana lebih kurang 12 lebih lah ni. Sebab tadi kita gerak dah lambat sikit. Lepas tu yang paling menariknya, sampai dekat Ringlet, dengar ceritanya daripada Ringlet nak masuk ke dalam campsite kena lagi 2 jam. Sebab jalan dia memang off road. Lepas tu jalan-jalan semua sayur apa semua kan. Memang first time aku pergi situ.
Lepas ni kita pergi tengok apa keadaan dalam tu dan best tak best campsite yang kita nak pergi. Okay, so sebab jauh lagi makan dulu Kita jauh lagi, kita breakfast dulu. Breakfast dulu Kita izin Tanjung Malim, kita breakfast. And lepas kita breakfast ni, kita terus luncur lah. Okay, isi perut dulu Ya, isi perut dulu lapar ni, nampak tu. Warung 69, sarapan pagi. Ya, panjang kata sedap kedai ni. Jom. Cuba. Thank you Panjang. Thank you. Okay guys, kita perut pun dah kenyang, dah breakfast. Sekarang ni kita luncur ke Ringlet lah. Kita jumpa Pak Wi dengan Mak Wi kat sana lah. Untuk kita beli barang-barang basah sikit, beli barang untuk makan lah selama kita duduk kat sana. Berapa lama Man? Agak? 4 hari 3 malam. Oh, lama juga kita berkampung kat sana. So macam-macam lah aktiviti kita buat kat sana nanti. Panjang? Ya. Saya tak sabar ni. Tak sabar nampak tu. Kami naik kereta Akmal ni kami bertiga lah. Saya, Akmal dan juga Panjang. Lepas tu kereta Pak Wi mungkin 2 orang lah. Pak Wi dan juga Mak Wi. Kita jumpa kat sana. Ya, kita luncur. Oi kawan, jomlah camping. Jangan banyak alasan. Pagi buta dah bangun. Kawan. Peluh turun macam hujan. Kemah kerusi dapur semua masuk dalam simpanan. Bila dah siap atas jalan, hati terus rasa aman. Baju camping itu juga topi lama. Kejut. Okey. Sebelum sampai ke Pos Lemui, kita singgah kejap dekat Lata Iskandar. Tengok macam mana keadaan kat sini. Aku pun dah banyak lama tak singgah sini dah. Jom kita bisa tengok apa yang jadi, ada perubahan kat sini. Kita tengok jom. Tapi masalah yang Lata Iskandar, mungkin hari tu ada ribut ke apa benda pun tak tahu. Pokok bapak kau tu dah tumbang tau. Ya, dari sini pun nampak ada notis penutupan dekat sini ya. Tapi dia boleh lagi lah masuk dalam depan-depan ni pun semua tunjuk pun kosong. Dah tumbang kau, jadi kita tak boleh nak cross ke sana, agak bahaya sikit lah. Jadi nasib baiklah belah bawah ni tak ada apa masalah. Yang kosong ni sebab ribut tadi tu. Sampai ada satu kepala air masa itu. Lepas tu jadi macam ni. Okay, jadi kita singgah kejap bagi orang tengok lah keindahan yang masih ada lagi walaupun pokok tu dah tumbang. Tengok sebelum kita sampai ke Pos Lemui. Okay, sekarang ni kita dah sawul jalan dah. Lagi lebih kurang dalam 45 minit nak sampai ke Ringlet. 45 ke setengah jam ni tu lebih kurang sampai ke Ringlet. Kita lepak situ, makan-makan lepak-lepak je, tunggu member sampai baru kita masuk ke Lemui. Bukan betul. Lagi pun hari ni hari Selasa tengok tak banyak kedai buka kat sini. Kalau hari cuti sekarang di sini memang pack kau-kau punya jam sekarang. Tapi hari ni clear, kosong. Okey, ada beberapa kedai je yang buka. Boleh nampak sini. Banyak pun tutup Hari biasa hari Selasa. Oh, wah, sepedak. Macam pedak daripada sini juga Daripada kampung ni Dah cuba pukul lekor tak? Rumah RM2. Boleh? Bagi RM4 Pukul lekor lembut tu yang ni. Lama ni harga sini lah kak? Oh, dah 40 tahun dah. 40 tahun kat sini? Ui, lama. Lama orang. Memang asal orang sini lah. 70 orang. Oh, 70 orang, 40 tahun tu. 70 pakcik. Oh. Pakcik orang sini, makcik orang Kedah. Oh, Kedah. Oh, jauh mantau sih Pakcik memang dia mega sini dari Bujang-Bujang. Oh, dari Bujang dan naik ke sini. Berapa? 10. RM10. Baik. Ngalah cuci, cuci hotel. Kenapa? Pakcik jantung. Oh, jantung. Jantung, paru-paru berair. Oh. Macam ada. Tapi tak apa, jangan muka nampak sihat lagi. Rumah tak boleh kan? Dia menyata pelan-pelan. Ya. Tak pelan-pelan je, pelan-pelan. Tak apa. Okey.
Semoga sihat Ada juga yang kedai-kedai makan yang ada buka kat sini dia, tapi dia tak banyak buka lah sebab pelancong tak ramai hari ni kan. Lagi satu sini kamu tengok ada banyak craft tangan tau, daripada orang asli kat sini tu, ada madu, ada minyak urut apa semua tu. Lepas tu ada ubat-ubat apa, tongkat ubi apa, tongkat ali, apa benda dah tembelit macam ubat ada kat sini. Bubu ada, okey, tapi bubu ni boleh pakai tak boleh pakai aku tak tahu. Kalau sekadar hiasan je lah bubu ni, yang ada bola takraw apa semua tu. Ini kalau siapa anak muka menangis apa semua tu, ataupun tak mau dengar cakap ni dia, bagi lebar sorong je. Ni aku tak pasti ni apa. Oh, ni gantung kat pintu pakai ada bunyi ni. Apa namanya? Win apa benda nama ni? Apa nama dia? Okey. Lupa ada. Macam-macam lah sini ada. Sini pun ada macam-macam. Boleh buat video boleh Boleh minta izin lu. Okey, sini pun ada macam-macam juga herba-herba yang dekat sini ramu akar kayu lah tu. Apa tongkat ali, gajah beranak, ranjang besi, akar pawang, akar gamat, ranjang tembaga, apa dia? Kak cakap Original punya Oh, jadi banyak macam-macam nama pun kita tak kenal. Banyak herba yang kita tak kenal, tak jumpa kat pekan apa semua. Akar tongkat ali hitam. Ini tak tahu benda ni. Ini apa nama dia dekat ni? Itu nanas batu. Nenas batu. Oh, dia pun herba jugalah. Oh. Untuk buasil, untuk apa? Oh, untuk buat asil. Heret dan Dia badan panas lah, dia buang panas. Oh, dia boleh minum juga lah. Oh, okey, menarik. Jadi benda-benda ni semua memang orang kata akan jumpa di tempat-tempat macam ni. Yang biasa kat pekan memang susah nak jumpa. Lagi satu kalau kat pekan kuasa benda ni semua harga dia gila-gila. Tapi kat sini tak tahulah, kamu nilai sendirilah. Harga RM35 macam akar tongkat ali RM35. 6 jenis ramuan akar kayu pun RM35. Kau nilai sini. Mahal tak mahal aku tak tahu. Sebab aku pun jarang-jarang ambil herba pun macam ni. Herba Cina pun tak tahu. Ni apa ni? susu harimau. Cendawan harimau. Oh, cendawan susu harimau. Dia untuk kanser, untuk batuk pun boleh kan dengan cerita. Lah ni dia punya. Oh. Yang tu. Tapi benda ni mahal ni kan? Mahal dia sangat dapat. Oh. Susah dah dapat Ini ni. dengar ceritanya memang harimau tu dia. Dia punya susu jatuh baru tumbuh ni kan? Ya, betul. Oh. Dia ada sekali dengan tu dia baca sini. Oh. Nah, ni akak pegang. Sorry tangan kiri Tak apa. Di RM75 ke RM7,500? RM25. Ingat RM7,500. Khasiat dia macam-macam lah untuk barah darah. Oh, barah darah, merawat barah rahim, penyakit buah pinggang, ulcer usus, demam, lelah, asma, kesihatan badan, bengkak mata dan badan. Wow. Kapsul cendawan susu harimau. Ya, ni memang pernah dengar. Kalau Cina pun ada selalu cakap ni. Oh, ni memang original dia lah. Dengan tu tadi dia punya tu. Oh, menarik Macam-macam mana kat sini. Kemuning, kayu kemuning hitam kan? Raja kayu dia tembus kalau sulap. Oh, tapi ini kemuning hitam kan? Hitam. Dia kemuning hitam biasa orang cakap untuk buang makhluk benda-benda halus. Kalau kemuning dia ada dua jenis. Untuk pertama perlu minum. Benda tak hidup dapat keluar. Oh, untuk letak kat badan ataupun minum kan? Minum. Rendam air minum. Oh, untuk buang benda-benda yang tak bagus dalam badan. Dan aku ada buat kajian research sikit tadi kat online kan. Yang orang cakap jalan Tapah ni nama dia adalah Federal Road 59 tau. Okey, dia buat pada tahun 1920 sebelum adanya jalan Simpang Pulai. Simpang Pulai buat daripada pada tahun 2001 je lah aku. Okey, jalan ni ada dulu. Sebelum ni jalan ni lah antara satu-satunya jalan yang boleh tembus ke Cameron Island. Okey. Lepas adanya jalan Simpang Pulai, jadi jalan ni dia jadi tak apa nak sibuk lah. Sebab jalan ni dia lebih berliku-liku berbanding dengan jalan Cameron Highland tu. Dan juga kamu tengok Lata Iskandar kat belakang aku ni, ini pun adalah salah satu mercu tanda yang ada dekat jalan Tapah ni. Federal Road 59 jalan Tapah Cameron. Tengok. Cun ni. Tu dia, mercu tanda dia. Lata Iskandar. Tapi kenapa nama dia Lata Iskandar aku tak pasti. Lata tu sungai lah kan. Tapi kenapa ada nama Iskandar tu aku tak tahu. Kalau siapa-siapa yang tahu boleh tanya dalam komen juga. Okey, sekarang ni kita berada di mana? Tapah Amal. Jalan Tapah nak ke Lantak Iskandar. Jalan Tapah nak ke Lantak Iskandar. Jalan dia pun belok-belok juga
Tu, tengok tu. Dia punya co-pilot seorang lagi tu. Bagi dia rehat dulu. Sekejap lagi dia jalan kerja. Nampak tu. Tu Pak Wi. Kat belakang dia dah. Ya. Ni geng-geng daripada mana ni, meh? Geng-geng daripada mana ni? Bukit. Kena masuk Lemui. Oh, Lemui. Pos Lemui. Oh, daripada ni lah. Pos Lemui daripada Batu Gajah. Oh, Batu Gajah. Ni kau nak ke mana ni? Kata lah. Cameron? Oh, right Cameron lah. Daripada mana tu ni? Bukit Beruntung. Oh, Bukit Beruntung. Geng-geng Bukit Beruntung ni. Geng-geng motor, ride motor Luncur. Okey, cantik. Ni kenapa? Ini dia seorang je ganjil. Ya. Ya lah. Semua lelaki, seorang buat je. Ya lah. Seorang dia Seorang dia. Buka muka saya, tunjuk sikit tak kena muka. Oh, malu. Okey, selamat. Okey. Okey, selamat. Orang dah aku tengok apa dia macam kena. Hari ni dah. Selalu duk like orang ni dia like depa ni. Jumpa geng. Mantap. Info game motor, dia orang nak naik ke Berincang. Kita naik ke Ringlet. Okey, jadi jalan yang berasingan. Jom, meluncur. Alright, sampai. Brother. Macam Saya kalau duduk dalam kau. Cakap dah ya. Halo. Tukar. Ni siapa? Tukar balik. Dengar cerita ni sekarang ni, perjalanan kita akan lagi 3 jam tau. 3 jam lagi. Kalau campsite baru je call saya sebelum Pak Kifon. Ya. Dia kata dia on the way datang sini. Sebab dia pun nak beli barang juga. Oh. Dia ajak masuk sekali dia kata, sebab dia kata kalau tak tahu jalan boleh ikut dia. Aku tanya budak share dia cakap 3 jam masuk. Ya, 18 km lebih kurang. Daripada sini ke sana sejam, jalan simpang sejam. Daripada simpang masuk jalan 2 jam lagi. Betul? Betul ya? Tak tahu, tapi owner on the way keluar. Dia Oh, no dah pergi keluar. Dia sengau. Dah kita tunggu sini ya. Dia kata dia nak masuk dengan dia pun boleh ke? Dia kata Kali kan dia sampai mana? Dah dekat area situ. Call dia tengok. Kita nak beli barang kat mana? Kau tak tanya dia. Yalah sekali beli dengan dia Kita kan. naik satu kereta lah. Parking bayar ni. Nak boleh pakai? Kereta aku parking sini je. Kita parking sini lepas tu naik satu kereta. Beli untuk beli barang. Kereta aku dah tak muat lah. Belakang penuh habis. Ini pun sama. Betul kan? Aku dekat seat belakang tak boleh duduk. Aku mengan bawah. Seat belakang tak boleh duduk. Penuh. Mantap lah. Nampak test pen ni siapa? Habis-habis lah electrical tu agak-agak lah. Mana ada electrical dalam tu? Saya takut yang dalam hutan nanti tak ada api. Saya boleh apa tu? Bawa test pen lah electrical benda. Aduhai dia ni. Kau kan nak pakai jangan kau besar. Dia shock ah, ada subsidi Ram jadah puisi RM4 celaka. RM4. Tengok pakai subsidi 136. Hanya nak langsi. Aku isi 200 lebih dia Ram jadah. Okay, sekarang kita cek parking dulu. Letak simpan kereta aku sebab Ringlet ni dia agak jam. Sebab nak cari parking apa susah. Kita naik satu kereta lah, jadi senang sikit lah kita nak bergerak apa semua tu kan. Okay, jom kita pergi cek parking dulu. Okay, sekarang ni kita beli barang basah dulu apa semua sebab kita masuk dalam tu 4 hari. Agak jauh perjalanan sebab nak keluar beli barang pun agak susah. Jadi kita beli apa yang secukupnya untuk masuk dalam selama 4 hari. Punya bahan-bahan mentah untuk kita Meleleh Elio kan. Untuk kita makan dekat dalam tu. Dah tua dah Poi. Tweet. Betul berai. Berai dengan bentuk. Macam ada kat sini. Rumah. Oh, rumah. Rumah dia kedai dengan rumah sekali sini. Oi kawan, jomlah camping, jangan banyak alasan. Pagi buta dah bangun, peluh turun macam hujan. Betul. Air mineral mana nak beli kat mana ni? Ni ada kot. Dia yang sekatan-sekatan lah. Aku beli tong besar yang
9 liter. Dia ada tu belah ni. Ada. Belah ni. Ini sebelah 2 gila betul. Dekut lah dia ni. Ini ada yang Dekut lah dunia. Mereka nampak susahnya saja, tak nampak keindahan. Sebab bahagia kadang-kadang hadir tanpa kemewahan. Oi, jom camping lagi, cari cerita bukan pujian. Kejar matahari pagi, jauh dari kesibukan. Kabut menyapa perlahan, sungai nyanyi ketenangan. Oh, Bancu. dia macam gula dah ada lah gula. ada satu beg. 1 kilo. 1 kilo macam dah cukup kita. Tak cukup kan? Aku tunggu kaki tu. 1 kilo 4 hari. 4 hari ya, 5 orang. Buat air. Ni, Tu garam. garam. Nak 2 beg lagi? Ui, 3 kilo. Tak apa. Kilo sangat hari. Balik sebagai tongkat. Kaki yang mana? Oh, baru potong malam. So, nak campsite tu ah. Orang nak kecat. Jauh nak masuk orang jauh. Lebih kurang 2 jam. 2 jam lah. Daripada sini 2 jam lah. Oh, tak ada. 3 jam. Aku duduk kena kecil kan. Budak Shell tadi dia cakap saya 3 jam. Saya nak patah balik, nak balik lah tadi. Kat 3 jam saya rasa nak balik lah. 2 jam okey lah masuk. Weh, dalam ada kedai buncit lah. Ya. Ada 50 biji kedai buncit dalam tu. 50 biji kedai buncit dalam tu. 50 biji. Ya, Pak. Apa kalau percaya? Kalau 50 kalah Cameron tu. 50 biji kedai buncit. Tengok receipt dia. A4 ni. First time beli kat kedai buncit receipt macam ni. Okay, jom. Tunggu air batu. Ais batu je. Betul. Dia dah bawa kasut boot semua, jala semua bawa lah. Jala bawa. Ada aktiviti. Jala mau. Ada. Mana boleh tak bawa. Ada lagi lah ikan mandai yang cakap pupui. Tadi abang ni cakap tinggikan kecil-kecil. Oh. Lepas tu aku besarkan lagi kecil tu. Okay. Dia Aku sebenarnya besarkan dalam, lagi dalam kecil percakapan tu. abang ni kan, dia ada benda tersirat dan tersurat dia. Tak boleh semua benda kita kena bagi tahu. Kan? Betul tak? Nampak tu. Okay, sekarang kita nak bergerak ke campsite dah. Dan abang tu cakap tadi, kalau kita bawa macam biasa-biasa, lebih kurang 2 jam sampai ke campsite. Kalau kita bawa laju, lebih kurang 1.5 jam macam tu. Okay, kita tengok berapa lama untuk kita ambil masa masuk dalam. Sebab jalan tu dah pecah-pecah semua tu. Dan dia agak teruk sikit. Jadi kereta biasa tak boleh masuk. Sana memang kena masuk menggunakan 4-wheel sahaja. Ataupun kereta yang lebih tinggi sikit lah. SUV pun aku tak pasti boleh masuk tak boleh. Nanti kita tengok loh. Tunggu tu tengok jalan tu macam mana nanti. Bangun pagi, gosok gigi, alamak perut dah berbunyi. Sarung pelikat, ikat ketat, takut tercabut tengah pekan. Jalan dia nak kata ekstrim tu tak berapa ekstrim lah. Tapi dia single lane kan. So kita kena berhati-hati lah. Ada motor, ada kereta. Ya, kadang ada motor, ada kereta. Lepas tu orang kampung kadang keluar masuk jalan kaki kan. So kita kena banyakkan main horn lah. Senang cerita kalau jalan pada waktu siang ni. Kalau kita jalan waktu malam, kemungkinan kita boleh main lampu saja kan. Macam tu. Nampak tu. Kita dah berselisih satu kereta, kita kena go stand. Macam tu lah. Tak lepas mah awak kena masuk ke dalam. Ya. Pak Wi masuk dulu awak. Itu. Ada motor. Tak suka lah. Okey, saya lepas dari sini. Jangan pergi belok kiri kanan ya. Straight je jalan. Kalau ada simpang mana-mana jangan masuk. Oh, straight je. Straight je ikut jalan. Kat sini nak buka four wheel buka ah. Takut bukit ni dia tak cantik. Oh, Takut kereta nak perselisih nanti memang payah. okey, faham? Okey, boleh. Saya contact orang sana tunggu. Okey. Alright, boleh. Thank you. Thank you, thank you. Satu. Hmm. Campsite tu dia ada 3 campsite. Campsite pertama Kampung Pos Terimo. Yang kedua Pos Lemoy.
Ha? Pos Lemoy tu sebelah kanan campsite, sebelah kiri ada tandas 2. Nanti tengok tandas 2. Sebelah kanan campsite. Oh, nanti budak dalam akan tunjuk lah ni. Nanti saya call, nanti orang tunggu. Okey. Baik. Jumpa Okey lagi. bang. Okey, bye-bye. Bye Jumpa bye. malam kan, jumpa malam kan. Jumpa malam nanti. Okey. Oh. Oh. Everything good. Oh. Wow. Naik bukit. Kau four wheel. Nak cakap dah. Macam pacak. Kau four-wheel dulu. Okay, dia four wheel macam ni Kalau macam jalan batu macam ni, ini pengalaman aku sendirilah Kalau macam jalan batu macam ni, bukit yang pacak macam ni, lebih baik kita jangan pakai two wheel. Okay, sebab dia akan beban kat axle belakang. Okay, jadi macam kalau jenis jalan batu macam ni, kalau dia tak belecah tak apa semua tu, pakai four high cukup lah, jangan pakai four low. Sebab bila kita pakai four low, dia punya ratio punya masalah, lagi satu dia lock nanti. Okay, jadi akan jadi lagi rosak kita punya axle. Okay, jadi kita pakai four high je kalau jalan macam ni. Ambil four high, dia jadi tak terlampau beban sangat dekat axle belakang. Oh shit. Masih. Oh, masuk campsite ke? Dah. Sekolah. Oh, sekolah. Alah. Oh. Kita dah sampai pertengahan jalan ni, baru tengah-tengah ni kan. Aku sebut setengah ni. Okey, lebih kurang 18 km daripada jalan masuk sini. Kita rasa kita lebih kurang jalan lebih kurang dalam 8 ke 8 kilo tak sampai ke tu. Tak sampai. Saya rasa baru dalam 5 lah. 5 kilo kan. 5 Jadi ada kilo. lagi dalam 13 je. 13 km lagi. Jadi sini pun dah memang tinggi gila. Kita akan manjat lagi, tapi memang betul ada orang cakap jalan ni memang kereta biasa tak boleh masuk. Memang tak lepas. Okay, SUV pun tak boleh juga. Memang orang kata kalau sayang kereta tu janganlah, sebab dia terlampau banyak sangat bukit apa pacak kat tu. Dengan lepas tu lagi satu masalah, bukan masalah tu, masalah satu selisih. Bila kita selisih dengan kereta, memang akan rapat ke tepi. Memang calar balar kereta korang tu. Sayang kereta, SUV tak sesuai masuk sini. Memang kena four wheel. Kalau four wheel pun kepada sayang kereta pun, nak simpan rumah dengan atas. Satu lagi, kalau nak berhati-hati kat jalan dia kena tengok. Dia banyak yang besi ni tu. Takut ada yang terpacak. Takut yang terpecah. Motor tayar. Hancur. Ada jumpa amoy dalam hutan. Nampak tu? Ada amoy dalam hutan. Yang sepanjang jalan kita masuk pun tak nampak divider tu. Sampai sini baru ada divider tu. Divider besi. Then, tengok sini kita memang ada dekat gunung yang tinggi, puncak bukit ni tengok. Kita akan awan ni, awan. Ni awan tengah lalu ni. Oh, mendung awan lalu berkabut. Hembus kan? Itu bukan kabut tu, awan. Apa? Awan kan? Awan. Macam mana awak boleh tahu itu awan? Awan. Macam mana anda? Kalau kabut, kalau kabut dia seluruh dia. Oh, dia lalu dia macam ni lah, awan. Tempat lah. Dia lalu kan, dia lalu tu awan. Mana kita tinggi je ni? Agak berapa? Altitude lebih kurang 18,325. Ya, pada pangkalan laut. Para laut. Macam mana awak tahu tu? Cuma awak buktikan. Dia cakap mesti kena ada bukti. Aku tak bawa jam lah. Kalau tak bawa jam aku boleh bukti kan. Tak bawa jam. Tak bawa jam. Tak apa, nanti sampai sana kita Biasanya bukti kan. biasanya kalau nak tahu, aku cek tapak kaki tu tahu lah. Ya ke? Tapi kalau Upin Ipin, dia buat macam ni tau. Aku tinggi. Tapi betul, saya rasa betul Pak Wi cakap.
Tapi pelik kan dia tinggi dia pun dia nyaman je, dia tak sejuk. Belum lagi. Dia tak sejuk Dia belum lagi kot. Anggaran kita berapa lama lagi? Perjalanan kita mungkin ada lagi sejam lebih. Oh, sejam lebih? Jalan macam ni lah? Ya. Sejam lebih lagi. Lebih kurang dalam 11 km. 11 km. 18 masuk. Kita jalan lebih kurang 7 lah semua ni. 11 lagi lah, separuh lagi. Aku rasa baru 7 ni. Tak berpeluh lah. Perlu. Banyak besi BFC. 50 inci. Okay, tanpa membuang masa kita teruskan perjalanan kita. Teruskan perjalanan kita. Sebab kita nanti kita nak set up lagi. Yelah, dah lewat lah tu. Jom. Tolong sih. Tolong setua. Hello. Ambil mai dah. Keropok. Tak beli keropok tadi. Tak beli lah. Tak beli. Comel dia. Bye-bye. Comel dia orang. Dek, nanti kita datang balik. Guys, ingat yang mana datang pos Lemoy ni, beli gula-gula banyak-banyak untuk budak-budak ni. Sebab budak-budak ni suka benda-benda macam ni. Tadi nampak kereta kami pun dia terus minta keropok. Tadi kami tak terfikir benda tu nak beli kan. Sebab dah masuk ni, apalah, mungkin rezeki dia untuk orang yang datang nanti, rezeki dia untuk awak semualah. Abang. Dia ada bagi tahu tadi Ada bagi tahu kami masuk. Siapa Azizi? Tak tahu lah nama dia. Yang motor tu? Motor tu. Adik saya. Oh, adik. Oh, yelah kami nak masuk campsite. Masuklah. Okey, nampak gayanya kita macam dah sampai. Betul? Dah sampai. Kita dah sampai campsite yang kita nak dituju. Sebab dia kata tadi sebelah kanan campsite, sebelah kiri ada toilet. Nampak tu ada toilet. Dia kata macam tu lah. Sebab ownernya tadi pergi keluar kejap. Dia ada kerja kat luar. Mungkin dia kata pukul 7 baru dia masuk balik. Mana tengok campsite dia ni. Campsite dia memang cantik lah. Suasana batu-batu macam ni, batu-batu sungai kan. Uncuk yang belakang beres je Beres. Beres, tak sabar Dah sabar. Tak sabar tu. Saya kalau dah sabar dah seronok. Dah seronok Kita dah dengar bunyi sungai. Nanti kita tunjuk kita view sungai dia. Tu nampak tu. Ada sinki apa semua tu, komplit tu. Kau okey dengan adik saya? Apa nama brother? Dia naik motor RS. Ni abang, adik nama dia. Oh, tu kamu punya adik? Abang dia. Abang dia. Oh, kan dah Dah kita tengok dulu kan nak pacak Dah pacak sini sana lagi cantik mampu. Kita usah sini dulu. Kita pakai motor tengoklah. Jom pakai mau dulu tengok campsite sini dulu. Lepas tu kita pergi pusing-pusing. Adik-adik apa masih okay, nice. Okey. Ini cantik, air cantik. Tengok. Orang asli pun dengar lagu Kelantan tau. Bukan biasa-biasa siap ada speaker lagi. Bergelabak lagi speaker tu. Mantap oh. Apa cerita Kita sekarang? pergi Usha lagi satu campsite. Baru kita decide tengok nak pacak sini ke pacak sana. Sebab aku dengar member aku cakap belah sana lagi cantik. Tapi masalah dia kita kena angkat barang. Pergi Usha dulu tengok macam mana. Baru kita decide Tengok macam mana. nak pacak mana. Jom. Bang, dalam ni ada campsite lagi? Campsite bawah sana lagi. Ikut jalan ni betul Jalan ni terus nampak bumbung biru sana. Ada surau tu hijau sana. Biru dulu. Ha. Oh yang hijau tu. Terus dalam. Oh masuk ke bawah. Terus ke dalam Ikutilah.
Oh ikut jalan ni je lah. Oh pusing ke atas, turun bawah balik. Okey. Okey. Terima kasih. Ha. Hai. Cina. Cina lah cakap aku. Aku Cina pun salah. Ayat-ayat ni terkejut. Oh ni Cina kata. Okey. Yo. Oh, boleh. Jambatan kecil macam ni macam mana nak cross je? Ya betul salah jalan je. Salah jalan je. Balik lah. Balik lah muka kecewa tu. Muka kecewa. Tengok. Muka kecewa tiga-tiga tu. Tak jumpa. Tak ada kot. Tak ada tu. Kalau ada muka macam bukan kalau macam ada ni. mesti dah jom. Cantik tadi. View cantik. Tapi Patut- sungai kurang sikit. Oh sungai kurang. View cantik. Dia sungai tak ada lah, sungai dalam dah kan sampai sini pasal dia dah main bawah kan. Dia bawah dia dulu. Kalau sungai atas cantik. Tapi privacy view sini cantik. Kau tengok tu TikTok ke YouTube? YouTube. Kalau sabar kita kena patah balik. Ya. Jangan keluar patah balik. Tak apa, aku tunjukkan yang aku cakap. Itu lawa sekarang, memang lawa gila. Okay, Mana? tu? Tengok. Sekarang ni pun dah hujan. Jadi dah desa semua kata masuk sana. Kita campsite dekat campsite Pak Din. Pak Din. Macam Pak Din tu. Ini panjang dia ngajar lah. Ya. Okey. Oh. Jap. Okay, jalan man. Sangat aku. Taksi. Saya dah decide semua. Masuk ke dalam. Masuk dalam tengok lu. Sebab pun dah hujan Alang-alang hujan ambil tengok. Tengok tu. Okay lah. So, Kau kita campsite sini lah. Pandai rasa campsite sini lah. Kat sini lah. Kat sini Jadi, kita nak jalan-jalan nanti baru kita keluar. Kita shoot. kalau kita agak-agak rajin sikit, kita shoot je. Keluar. Jalan kan. Belakang tu kan. Rajin lah. Kalau rajin lah. Rajin. Dia kalau rajin lah. Kalau satu kata rajin, dua kata rajin, saya kena kata rajin. Jauh, keluar masuk 4 jam oh, gila. Ya, kau masuk kerja 2 jam kan? 2 jam. Saya tutup pendek mesyuarat. Dia pun kata sudah pukul 5 sudah. Jom, jom. Baca. Baca. Pak Win, Jom. Ada sini kan? Tadi yang baca mau buka bulu. boleh sini tak boleh.
kawan jomlah Okey, jadi kita sekarang ni sampai dekat campsite Pak Din. Ni bukan pos, ni bukan kampung Lemoy. Apa Pak Din ni? Kampung apa ni? Kampung apa Pak Din jadi? Pelaci. Kampung Pelaci. Kampung Pelaci. Pelaci. Okey, jadi sini kampung So Pelaci. ni adalah toilet dia. Ui, bersih. Bersih toilet dia. Toilet ada tandas duduk. bilik mandi. Ni bilik mandi. Sekejap, tak nampak. Oh, saya ada bilik mandi. Oh, Lama saya mandi ni. Itu tak ada air. Ini tak ada air. Ini tak ada air. So Okey. kita pakai dua sajalah. Cukup lah. Bilik mandi dan juga bilik toilet. Cun. Toilet dia baru ni. Nak sungai boleh. Sungai pun boleh. Ini air daripada mana Pak Din? Dari bukit. Air bukit. Bersih lah. Bersih. Okey. Pada hutan atau bukit tu. So macam Pak Din kata kalau kita ada orang kat sini, bermakna Pak Din akan tidur kat sini lah. Betul Pak Din? Betul. Pak Din sudah Jadi ada kita- dekat sini. Jadi kita punya barang secure lah sikit. Sini anjing tak ada. Jadi So, kita pacak sekarang sini, ni pakai untuk set up pacak sini. Jadi apa kampung apa ni? Pelaci. Pelaci yang first, yang mula-mula. Kampung Sahabat. Dia sini ada 3 kampung sebenarnya. Lima. Kira bukan pos Lemoy lah. Ada 5 kampung. Ada 5 kampung. Kawasan Satu area ni panggil pos Lemoy. Dalam tu ada banyak dia punya area. Banyak nama tempat. Nama-nama tempat. Ambil nama daripada sungai. Macam saya dah ambil Pelaci ni. Ada 7 buluh tu seorang. Apa benda? Jenis buluh. Sejenis buluh. Buluh. Nama dia buluh plak. Buluh pelak. Plak. Pak Din kata macam ni. Pelaci tu, nama Pelaci tu dia beri nama sebab ada satu buluh tu nama dia buluh pelak. So bila nama buluh pelak, campsite ni campsite Pak Din, dia bubuh nama Pelaci. Dia macam tu. Sebab kita nak buat sesuatu pun, nak bina satu tempat pun bergantung pada kawasan yang kita jumpa. Ya. Apa yang ada dekat situ. Apa yang ada kat situ. Keadaan kawasan tu. Ya, keadaan kawasan tu macam Pak Din kata tadi. Pak Din, terima kasih Jadi banyak. bila Pak Din. lagi kamu Cikoy buat Cik Tom. Biadab ini orang. Masuk cekeh jaga. So malam ni kita bagi Pak Din rasa masakan kita nanti. Kita makan sama-sama Pak Din. Tapi dia view sini dengan view yang campsite kat Lemoy tadi tu, dia beza sikit. Kalau sana dia sungai dia cantik, dalam sikit. Dia punya air. Ya betul. Sini dia punya view hutan dia cantik sikit. Sana dia open sikit lah. Yang kata tepi jalan semua lagi. Pak Din cakap tadi anjing banyak sikit. Di sini dia tak ada anjing sebab dia agak dalam sikit. Sebab sini hardcore sikit nak masuk. Dia bukannya macam sana dia turun Betul tepi kan jalannya. sebab sini nak masuk ada sungai. Dia kena cross sungai. Memang dia paling menang view. Abang kata panjang. Mantap. Jom kita set up. Okey. Sedap. Sedap, jom. Saya tak sabar nak berkawan ni tadi. Jom. Tengok penuh bangkai Semua kita. tengok. Oh, Oi kawan jomlah camping, jangan banyak alasan. Pagi buta dah bangun, peluh turun macam hujan. Kemah kerusi dapur semua masuk dalam simpanan. Bila dah siap atas jalan, hati terus rasa aman. Baju camping itu juga topi lama jadi pilihan. Dan tengok geling kepala, kata aku kurang warasan. Mereka nampak susahnya saja, tak nampak keindahan. Sebab bahagia kadang-kadang hadir tanpa kemewahan. Oi, jom camping lagi, cari cerita bukan pujian. Kejar matahari pagi, jauh dari kesibukan. Kabut menyapa perlahan, sungai nyanyi ketenangan. Dalam hutan aku belajar erti kehidupan. Pasal balik Embun pagi, lembut penuh kesayangan. Pokok besar jadi saksi, diam beri perlindungan. Bumi peluk setiap langkah, sungai bawa kemaafan. Benda begini takkan jumpa tengah hutan konkret bandar raya yang sesakan. Tapi simpan dia kecil je. sama besar naik table. Aku nampak dia kecil. Kecil je. Keluar je noh. Terkejut je. Lama tunggu hulur pertolongan, bukan sebab kemah cantik atau mahal peralatan, tapi sebab kita kembali menjadi manusia sebelum segala kesibukan.
Tu. Buang kau dah buka tadi ni. Tengok. Hujung minggu masuk hutan, aku cuma Bagi masak satu ke dua. Masak bagi aku. kerana sekali lihat matahari terbit dari pelukan alam. Dalam masa 40 tahun nanti yang akan jadi balok Sekarang kita tengok atas tela kita besar-besar tu. Dia kira macam mana nak ambil balak yang mana sesuai. Dia marking lah. Oh dia kerja marking pun. Orang balak tu kalau dia main dia potong yang tak marking pun masa tahu. Oh tak boleh lah. Boleh. Dia siapa tahu? Tak Dia- sebab saiz yang nak keluar tu. Dia ada saiz tertentu dia. Kan dia ada ukur. Berapa kaki, lebar dia, berapa panjang, apa semua tu. Ada mengikut tu dia dah tahu dah. Okey, masa dia keluar tu hutan dah nampak mampu ada. Ya. Dia kan ada paku kayu tu. Paku, Dia kira inci Pak Wi. Mana 27 inci tu, mana saiz dia boleh potong. Dalam maksudnya kira masa keluar tu dia ada orang check Ya lah. tu. Ada perhutanan duk tu check lah. Tengah kekong. Sekarang ni kita cerita lagi kita nak masuk apa ni? Kita malam pertama ni biasa kita buat simple dulu. Oh, malam pertama bukan makan lemang ah. Buat simple dulu. Kita buat goreng-goreng ayam sikit kan. Lepas tu goreng telur. Makan yang simple-simple. Sebab Yelah dah penat. Betul. Cak, kalau masak, kalau Pak Wi nak masak mewah boleh juga. Masak memang boleh, tak masalah. Aku satu siap. Apa boleh ke kita tunggu kan? Boleh. Kita tunggu je. Aku satu lah. Dan ni kita Boleh. rendam ayam dulu. Kan. Goreng telur lu. Kita makan roti dulu. Betul. Air dia pun segi. Yelah. Bila masa nak tu. Kicap dia kicap. Dia Telur kicap dah. Ayam Ayam besok. ayam. Ayam besok sebab kita pegang kan. Gitu ni. buat telur masak kicap tu lah dulu. Telur lah lu ayam besok lah. Telur kicap salmon. Ayam. Oh, ada salmon juga. Salmon dah defrost lah. Salmon. lah weh. Dan telur tu boleh goreng dengan kacang-kacang tu. Dalam hutan ada salmon Tak, kita buat telur masak Hai. kicap. Dalam hutan ada salmon kot. 5 star kot dalam hutan ada salmon. Salmon lah. Jangan main-main lah. Don't main. Oi. Siapa kata tak mewah tadi? Mewah. Salmon lah. Apa main. Sekarang ni kita nak mulakan masak. Kita nak masak apa lah? Apa? Telur. Okay, kita sediakan air untuk cuci barang apa semua. Kita goreng telur dulu. Alright, lepas goreng telur, baru kita buat telur masak kicap hari ni. Biasa korang tengok kan, apa nama, kitchen ataupun dapur kan, semua 5 star cantik-cantik ni. Tapi aku punya dapur background tengok. Tengok, dapur power ni. Don't play. Chef Wee. So, kita cuci dulu. Panaskan kuali. Okay, kita masak telur ni orang kata. Kuali tu kena betul. Kuali tu kena betul-betul panas. Kan? Panas sampai dia hilang air apa semua, buang air. Tengok dapur aku. Bukan kaleng-kaleng ni dapur tengok. Benda yang pertama kena ada untuk masak telur adalah goreng telur dalam minyak. Ini penting. Kalau tak ada minyak memang tak boleh nak goreng. Lepas tu kita kena ada Pisau. penyodok ni. Ingat kena pisau. Dia bukan penyodok ni, panggil apa? Tak tahu. Aku lupa nama ni panggil apa. Masak. Tolong. Osak. Oh. Telur berapa biji? 8. 3 biji je. Dia sebelum tu tutup api dulu. Telur belum cuci. Okay, kita cuci. Pastikan telur ni bersih. Lepas cuci, baru kita sedia untuk goreng. Buka api. Dah dengar bunyi. Dengar bunyi tu. Bunyi penting. Okay, jadi hari ni inilah cara-cara kita ajar pengguna-pengguna macam mana kita nak goreng telur kita punya follower semua cara nak goreng telur, okey. Jadi inilah cara goreng telur. Nampak? Untuk bagi Cara Pak telur Wi. tu nampak cantik, kita kena goreng dengan minyak yang tak terlampau panas, api yang kecil sikit. Bawa mana kunyit. Kunyit. Sudah tak tahu. Sini. Mak bagi kunyit dengan garam mak. Ya, tak saya jadi helper. Asyik nak campur kunyit. Goreng macam tu je kan? Tunggulah komisi ni. Oh. Dia ni style lain. Ini style western dikampungkan. Kalau Cina cakap apa? Malaysia cute. Diam dah kau. Rakam sendiri. Aku dah nak rakam. Baik. Tak lah boy. Jadi buat ayam je. Jadi buat ayam. Jadi Ayam belum Ayam di-cross ni. keras. ya. Macam batu Salmon je. kita salmon. Nak buat salmon ni.
Apa nak garam? Tapi salmon kita di kampung kan. Benih. Goreng air kunyit itu pun boleh. Salmon di kampung kan. Bubur. Mau mentai. Oh, nak makan hangat-hangat sikit punya. Tengok, Ini dia tengok dalam putih-putih dia ada hangus-hangus sikit. Lepas tu dia terbalut dengan telur kuning kat dalam tu. Dengan ada selapis macam orang kata gula. Lebih lah tu. Lebih lah tu. Kita orang tak cakap apa. Mana nak layan? Kau tengok. Oh, tekstur dia tu. Oh, yo. Okay, kita biar dulu dah garam kunyit. Kita biar ada perap sikit. Dalam 2 jam tu. Janganlah 2 jam. Dia kena pekat lebih kurang 2 jam. Okey, baru kita boleh goreng. Dia kena goreng dengan api yang sangat perlahan selama 3 jam. Baru dia boleh dapat tekstur daging yang sangat cantik. Dulu lagi kan. Man boleh bancuh air man. Naya. Kan? Apa? Jangan campur lah dulu. Black currant campurin. Letak mati je. Cuba. Dia komplain tak sedap apa orang buat air ni. Mana tahu Sudah. Jangan komplain Jangan komplain Komplain bancuh sendiri. Awak pernah rasa air cam? Air cap. Ni saya buat air cam Air untuk cam. awak. Saya kaki lah. Sudah. Ni cam tangkrik je. Oh, sakit. Awak dengar kita. Putih keperangan, perang kekuningan tau. Banyak orang minyak. Yalah. Flame. Mantap lah. Itu yang sendiri berpuji je kerja dia. Biasa tu manusia. Bawang putih. Weh, cabut. Telur je pun boy. Janganlah buat seksa sangat. Apa yang seksa? Seksa benda ni seksa. Yalah. Kan yang ni, kan tu pula. Dia nak menjadikan konten tu lebih menarik, dia kenalah buat sesuatu yang merepek. Betul? Betul. Barulah konten tu jadi menarik. Baik. Majulah sultan untuk negara. Tengok, cok. Oh. Wow. Cok diisi manusia dalam tu. Aku dah. Kalau Pak Bin berlangsung dia kena pelah. Betul ada kat belakang. Mau biji ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 biji cukup? Dah ada tadi. Balas seorang 2 biji, 10 biji lah tu. Walaupun aku tak ada biji telur. Cepat man, jom nak masak man. Cepat. Campur je telur tu. Buat biasa lah ni. Saya mau. Ni apa benda tang? Spatula. Jangan bagi tahu aku, kamu pun tak tahu. Tak tahu. Serius lah. Sudu lah. Sudip. Nama ni? Ditsu. Betul. Klik. Itu mantap. Buat. Campur dengan ni. 1 tin. Kira kita ni. Black currant campur dengan oren. Dekat pasar malam ni orang jual macam tu juga. Kan? Nak campur kan? Campur lagi sekejap. Besok lah. Tahu ya, itu ada 4 tin. 4 tin. 4 tin. 4 tin. Banyak nak buka tu. Sehari 1 tin pun boleh ya. Kita tak boleh. Apa benda 4 tin? Lychee Kita buat. dengan longan. Tengok apa kita campur. Tengok ada black currant, oren dengan ni. Nampak? Nampak lah ni ada longan. Kita tengok bila air Pak Den siapa yang dulu malam ni. Telapi kita lupa beli telapi Cili kering tadi dia kata nak beli tak beli kan? Itu ni lah. Tak ada blender ni. Cantik lah dengan tu. Ni. Sesi kita mengajar orang masak goreng telur dah siap dah. Kena dengan nampak inilah telur yang telah dah siap digoreng. Jadi, korang dapat sesuatu, kalau dapat jangan lupa like, follow, comment, share dan subscribe video aku. Telur kicap. Kejap lah, ini sesi ajar macam mana nak goreng telur dengan cantik. Lepas tu tukar sesi lain pula, barulah ada banyak konten. Apa tadi Pak cakap? Goreng telur dengan Goreng telur dengan berhemah. dengan cantik. Dengan cantik. Apa tu? Sabar. Shh. Saya guris. Percaya dengan perkataan cantik kan? Oh, letak bawah.
Tolong jangan cut Sin. Sin tolong jangan cut. Editor minta tolong jangan cut. Halia tak tahu. Ada. Ada Alia. Tak nampak langsung. Ambil cawan dry. Dia nampak macam keruk. Dia nampak macam Ni kan cawan. Dah cuci ah? Apa muka je pun tak nampak. dia nampak Kau dia pergi. keruk. Komen sikit ni. Teruk tu. Orang kata air yang keruh jangan disangka tiada ikan. Air sampik yang pekat jangan disangka tiada longan. Kan? Macam pakai api. Dah sedap langsung. Hitam buat kot. Dicap mana? Kicap tu. Hitam macam tu. Ni apa? Satu cuka. Cuka ha. Cuka hitam. Satu cuka tu kicap. Ke kicap manis? Kicap masin. Betul yang ni tu? Kicap masin. Ini satu ni mas. Yang ni apa? Cuka. Cuka ke kicap manis? Kali cuka cuka. Mesti warna putih. Tak, cuka hitam. Cuka hitam. Yang tidak betul. Cuka. Kalau bau santan sikit tadi. Untuk masuk telur. Tak payah, tak boleh buat kicap babi. Aku tahu telur aku nak masak apa. Telur hang. Telur hang nama siapa? Dia cakap. Aku masalah tu bukan. Siapa ni? Panjang. Ni air sedap Hai, dia mohon. Sedap. Tengok siapa yang buat tu. Masak tin tu. Kan? Ui. Baru jadi. Kamu kena tahu. Yang manik punya orang lah. Kamu sorry sikit kena tahu siapa yang pembuka idea dia. Dia kalau sekadar idea dia, air tanya lain je. Bagi kat dia lah. Bagi dia terus. Awak ini tengakut sangat. Ambil sendiri punya je. Awak ingatkan dia boleh tolong isi penuh kat sini? Share Kahwin dulu je boleh. Share lah. Kata laki bini ni. Aduh. Pasal air mata pun nak gada. Saya baca je. Air mata kan. Oh. Cili tak ada ni. Tadi bukan kata Kau nak masuk Cilibo kan? Cilibo. Cilibu. Cilibo tadi awak beli yang jenis dalam paket ke dalam tin je? Awak beli jenis dalam paket. Dia ambil pun ambil tadi. Ha, sudah. Mana dah ambil Cilibo? Tak beli ya tu. Mantap brother. Tak ada tu sebab tadi saya tengok dekat masa kemah tadi nak tumpangin Tak ada. Kampung. Itu tak ada. Dah. Ni puas ni. Gula banyak mana? Lagi pelantang kan. Okey. Ngangkuk. Dah. Tak main-main punya orang ni. Kita tengok kejadian ni macam mana. Ada rasa smile. Bukan sekadar air campur je. Telur campur. Okay, betul kita kuatkan api. Kita masak bagi dia keluar segala rasa tu. Lepas tu kita nak caramelizekan cook yang kita tuang tadi. Ya, betul. Caramelize tu. Rasa boleh. Si. Gaya dia. Ni masak mesti dia kata. Ngam. Dia tak pedas. Tanya. Tak chef lah macam ni. Tanya pakcik tu ada tak? Cili. Nak cili. Tanya Tahu pakcik. chef. Nah, jom. Dah Bagi tunggu. Salam lah takut dia tengah tengok movie. Sebab tak ada cili, dia tak beli cili bom, tak beli cili api apa. So makanan tu tak ada pedas. Tak ada pedas. Tak pedas, manis je. Kita jumpa Pak Din nak gunakan side food, dia ada cili api kan. Kita minta sikit lah. Minta. Harapnya ada lah. Jom. Jom. Tunggu sampai cili dia sampai kita siap masak dah pun. Petik sikit Dapat cili Fresh kot. Tak ingat Pak Din segini. Cik. Nah lantui potong lah. Orang kata hang siap je. kan. Dia aku chef tapi dia kena ada pembantu. Cili biasa macam mana korang? Potong macam mana pun janji potong. Ini. Embuk bagi pecah je. Oh, dah.
Kan dia klaim pula. Kan lagi pula. Tak mal, bangun sekarang. Potong tangan jom. Viso je aku tengok dia pegang viso. Mungkin dia. Ya sama. Dia sama dengan aku. Patutlah bodoh dia sama Oi. tu. Pisau ni tajam boy. Apa? Aduh ni tak piau. Patut dia kena ketuk. Bawa tumbuk lagi lagi dua. Piau. Dah tu. Banyak dah. So kita top kat ni. Kita paling kat sini. Tak begini muka. Lagi botak. Tak ada, dah habis cili pak dia ni, kita petik daun ni. Tak kan ada baja. Ada baja? Ada. Habis tu, letak hari ni, besok tumbuh. Okay, jadi telur masak kicap kita dah siap. Tengok apa cun ni. Okay, jadi kita masukkan ke dalam pinggan ni. Aden. Masak. Masak tu. Tak makan dah saya. Oh, Aden dah makan dah? Oh. Orang kata apa tau? Biasanya jantan yang handsome ni memang muka serius. Cik. Dah minum bagi komen sikit pada, sedap tak? Okey lah, boleh lah. Power dah. Ha? Apa? Power. 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 Kembang hidung anak orang tu. Kembang hidung anak orang tu. Kembang sikit, kembang. Sedap ke cik? Kembang ni. Dia buat apa ni? Dia try menyala lah. Macam ada ikan sini. Ada. Cuba belum tahu. Woi, bapak! Sejuk! Hantar tu kau seluar ke? Tapi seluar tu mandi? Sampai tu cuci tu ya? Oh, okey. Mandi. Sit there. Okey. Wui, bapak sejuk. Sejuk eh. Macam mana nak mandi weh? Oh, ye. Oh. Woi, 2 kilo. Banyak. Oh. Woi, ada. Ada tu. Ha. Oh. Woi, banyak. Ambil beg tu. Ada lauk kita hari ni. Batu. Apa? Tengah batu. Tengah ni bukan menyorok dalam batu sepatutnya. Kenapa dia keluar putih-putih ni? Oh, dia punya susu ni. Ikan ulu memang macam ni Mak Wi. Dia punya lemak. Mana? Buka sikit. Tengok. Putih-putih tau. Lemak susu dia. Ikan setengah ulu ni. Oh, memang ada ulu ni. Ada tu? Oh, dua dia tu. Balik. Pendek kepala ni. Sekejap. Bapak sejuk. Macam mana saya nak menahan sejuk kan? Sejuk saya nak menyebut orang. Pun bagi pun. Jatuh. Ampakan handphone. Wow. Ada orang terlentang dah. Cantik, dah ada orang terlentang ah. Confirm lebih 1,000 view kali ni. Terlentang lagi ah. Dia sebab apa? Dia sebab apa lumut banyak? Orang cakap lumut banyak sebab ikan tak ada. Tempat sejuk sangat apa Wi? Oh, sejuk sangat ada lumut banyak ah. Ada besar? Oh, dapat besar. 500 gram. Gorgon pada malam ni. Wah, ini saiz. Oh, saiz. Jadi, apa rasa? Mantap. Walaupun sejuk, terlentang. Ini ada hasil. Padu besok boleh goreng ah. Cun, malah kecun. Dia bila dah rendam dalam sungai ni, dia dah adapt. Jadi dia tak rasa sejuk.
Bagi sini atas luar, bagi sini atas luar. Teruskan perjuangan. Namal, kau slide. Sudah. Sudah. Break dance kat situ. Everything I shuffle it. Wow, licin. Terlentang. Confirm song kali ni. Nampak tu. Jom. Okay, kita naik pula. Kita sambung esok lah pula. Okay, jom. Sama masuk. Okay, Ngam Dia bermasalah bila kita pakai slipper. Kalau pakai kasut, okey. Kilat tu. Dah nampak aja ni. Bukan pergunungan. Siap. Boleh lah, lepas lah Pak Wi dengan Cik dengan Mak Wi dengan Panjang makan tu. Cik. Saya tak makan. Ingatkan boleh suruh dia makan tadi. Esok kita jangan masak apa-apa. Kita goreng ikan semua. Esok kalau betul. Ikan. Hari ada. Esok kita simpan di semua gas tu. Yakin dengan Pak Din. Pak Din kalau masak nasi goreng Pak Din. Tak apa, saya pun boleh deal dengan Pak Din tak? Jangan bagi dia. Pak Din bagi dia rasa. Pak Din ikan kat sini. Pak Din kena Sawa. confident bagi dia rasa. Shower time lah. Shower time. Pagi ni. Saya pancit. Tak tahu kenapa benda. Kutuk-kutuk orang, aku sendiri pancit. Kutuk siapa? Ada lah seorang tu. Boy kutuk siapa? Dia pakai huruf T punya kereta dia. Start daripada T tu. Yang mana boy? Yang tu ke boy? Ada lah. Yang tu ke? Tak tahu. Oh 20 inci masih steady lah. Ada. Pakai 20 inci masuk hutan. Kena 20 inci masuk off-road kan. Itu langgar lubang ni aku kena pancit. Dia kutuk aku balik. Ada peluang je. Naya je. Aduh mati tak. Tapi masalah sekarang ni jet tak ada. Tu lah. Macam mana kita nak buat? Macam mana tu Jack? Ada sedikit kata-kata ke? Boleh je. Kita cari benda yang boleh lapik jenis batu ke apa. Pak Wi di bawah naik, kita tukar. Gantung lah dia. Tongkol kayu ke. Dia tongkol kayu. Betul je kok. Oh, so dapat satu idea baru lah. Boleh tak ada jet pun boleh try. Cik, jet Jom tak ada saya. ni. Macam mana nak buat? Jet tak ada macam mana nak buat Jack? Tak ada jet. Tak ada, saya tak bawa. Ada Syurin. Kita ada dapur. Lagi. Ya, oh. Jangan, jap. Jap. Okey. Dah, kena tegak je ni bos. Ikut je. Betul je. Lagi. Jangan jom. Pelan-pelan je. Lagi. Oh. Four way. Another four way. Four way. Oh. Okey, nanti. Cari benda boleh lapik. Siap batu lagi. Ni cara yang tak ada jet kita try. Jet tak ada. So macam ni lah diorang buat. Jadi aku tengok apabila orang yang main 4 wheel ni, dia ada je cara dia. Ada je cara. Tapi macam mana masalah macam mana keluarkan rim ni? Sabar. Sebab tu dia nak lapik bawah tu. Nanti Kita lapik nanti. Kereta awak ke depan balik. Daya tu dah tergantung. Masa aku jet aku boleh hilang. ada keluar kan kot. Mungkin masa dekat repair, dekat servis apa kali. Tapi biasa lah memang tak pernah jarang kan. Benda tu dah tinggal caster sebab tu jet original. Oh. Kalau kita tak ambil memang tak ileh. Betul? Mana jet aku boleh hilang? Ke depan kita kena buka je tayar tu sambil sebab dia tak jatuh. Oh tidak apa, awak ambil tayar spare dulu mah. Oh ya, saya ambil tayar spare. Kita bubuh bawah ni. Tadi kan. Tadi pagi jadi 4 max.
Dia jadi ceritanya, barulah kita ada aktiviti. Tak adalah bosan sangat. Kan? Oh, Rupanya dah lama dia nak kereta tak siap lah. Tahu dah. dia sepatutnya ada je. Mana boleh hilang? Ada tu. Mau ni Luan? Semua saya nak masuk lagi lah. Mana mau? Kerana kayu ni pendek sangat, kita nak cari satu kayu yang panjang sikit, baru kita boleh dapat leverage yang lagi power untuk jet naik kereta. Pelik sungguh, aku punya jet boleh hilang. Sebab benda tayar pecah kita tak selalu jadi. Dia aku tak pergi check pun benda tu. Hari tu last pakai ada jet. Aduh, semalam dia hilang jet aku, pelik. Pelik sungguh. Sekarang orang dapat satu kayu panjang lah. Di sepinggang. Gila. Boleh lagi, tapi dia nak lama. Ya. Nanti lama buat sana si. Nah. So, nah, dia kena letak dulu juga ni. Okey. So, nanti tu dia. Si. Okey. Keluar. Okey. Tak lu. Kalau korek apa ni? Boleh tak korek? Boleh kan? Kalau tak boleh, kena pilih cek. Korek kena tutup balik ada. Ada itu? Ada. Nanti saya pinjam. Ada apa? Pada dia pun? Cak pun ada? Ada. Okey lah. Dia tak gepik dah space tadi Cik. Lama. Apa? Ni. Boleh ngam kan? Balak. Tak pusing-pusing dulu ada. Oh, apa tu? Belakang tak apa hasut. Di sana. Ni. Tepi nak. Oh, dia nanti. Ini 3-5 lipat pun dah lepas. Lagi. Okey, mantap. Power ni. Dalam keadaan tak ada jet pun boleh settle. Tak ada masalah. Boleh settle kan. Ini dah boleh nampak orang tu kalau dia power main 4 wheel tak power tak main. Ke tak power main 4 wheel. Mula-mula memang tak terfikir langsung macam mana nak buat. Kontak dia orang kubur. Kalau ada compact apa semua kita sewa. Macam kubur. Kita ada jumpa satu pokok ni. Ni pokok apa ni? Apa nama pokok ni? Buah berangan. Berangan. Pokok buah berangan ni. Okey, dalam pokok buah berangan tu ada satu madu kelulutnya sarang ni. Bapak ni tong. Okey, tapi dia bentuk macam apa? Kau menilai lah sendiri kan. Ada atas tu sarang, bawah tu sarang. Berangan yang besar. Tengoklah. Untuk apa? Bentuk apa bagi tahu dalam komen. Kau menilai sendiri bentuk apa. Aku tak nak cakap banyak. Tak nak cakap lebih. Nanti orang kecam aku. Okey, dan jom tengok kat sini. Ada satu banjaran gunung yang sangat-sangat tinggi di muka aku ni. Titi Wangsa ni? Ayah kena Titi Wangsa. Ini antara Titi Wangsa ni? Titi Wangsa. Ini altitude dia aku tak pasti berapa, aku rasa lebih daripada 1000.
Atas. Anggaran. Tak tahu. Aku rasa lebih 1,000 lah. Kita naik malam pun dah 1,000. Oh. Kita naik malam yang bukit bunyi angin kuat tu kan. Itu dah 1,000. Tinggi lah. Oh, ini 1,000 lebih ni. Masuk dekat 2,000 lah boleh jadi. Tinggi. Dulu dia jenang ni Pak. Tu yang nama dia plug ni. Plug? Yang kecil tu. Oh. Buluh pelak tu apa kelebihannya? Tanam lah tu. Kita jaga. Kalau duduk dalam sebab Bukan dia ada kegunaan dia tak buluh? Buat apa? kami tu buat supitan. Oh, sumpit pakai buluh tu. Saya ni cerita dia pun tak tahu. Oh. Kita pakai buluh tu. Dia biasa orang pakai sumpit pakai buluh tu lah. Oh, kalau buluh ni untuk buat rumah. Untuk bawa rumah. So sekarang tengah hari pukul 12 lebih. Macam ni lah aktiviti kita orang hari ni. Pak Wi dekat sungai mancing. Pergi cari itu kacau dia. Oh, ada ke? Angkut ada lah. Cik datang sangkut. Sejuk lah air dia teh. Apa turun Faiz. Kita mancing-mancing sambil mandi lah. Mandi sekali lepas tu kita nak keluar repair tayar pancit tadi ni. Nanti tu kita nak beli barang, beli jajan cik untuk budak-budak kat sini bagi dia orang makan kan. So aktiviti kita hari ni lepas ni kita keluar. Lepas tu repair tayar. Kita makan kat luar. Makan kat luar, beli jajan bagi budak-budak kat sini. Okey, lagi petang balik kita akan jumpa kampung asli apa semua lah masuk. Lepas tu besok kita pergi turun kampung asli. Carilah sejarah budaya yang ada kat sini. Sembang orang asli kat sini. Tengok apa yang ada menarik ni. So harapkan hari tak hujan lah hari ni. Tengok langit okey. Sebab kalau hujan banyak aktiviti tergendala lah ni. Ya, betul. PJ, sambil awak tengah berjala ni. Ya. Saya ada satu soalan daripada hari tu. Saya nak tanya sebenarnya tapi saya lupa. Apa Okey, ni sungai betul? Sungai. Okey, kenapa sungai ni dengan sungai biasa? Macam contoh sungai Tinta ke apa ke? Kenapa sungai-sungai ni batu-batu tu besar-besar banyak macam ni tapi sungai-sungai biasa tak ada batu macam ni? Dia tengok tempat juga. Ada setengah tempat yang ada batu. Sungai batu dipanggil. Setengah tempat ada batu. Dia tengok pada kawasan tertentu. Lepas tu kan, ada lagi satu yang saya perasan. Okey, kalau macam sungai yang macam ada waterfall macam ni kan, selalunya air dia akan jernih macam ni. Tapi kalau sungai macam sungai biasa, kita tengok kan macam kerur-kerur. Itu sebab Sebab apa? kita dah ada dekat ulu. Kita berada di atas. Jadi kita berada di atas. So dia punya dari segi orang kata apa, punca air kotor tu kurang sikit. Kecuali kalau kita berada di bawah, punca air kotor tu banyak. Daripada bawah-bawah bukit masuk. Tu kan sebab air dia ada macam berkeladak macam warna coklat tu Lepas lah. tu kadang ada tempat yang orang ambil balak, ambil kayu, buat pulau kayu apa semua. Tu punca je lah, punca air kotor. Tengok tempat juga. Kalau tempat ni tempat balak, kemungkinan kita tak akan dapat air macam ni. So faktor dia sebab air tu bercampur dengan tanah ha. Ya betul. Okey. Saya dapat jawapan. Sebab tak sebenarnya saya tertanya. Okay, so kalau korang ada apa-apa lagi info boleh komen kat bawah. Ya betul. Macam tu lah lebih kurang. Saya nak cakap lebih-lebih pun saya kurang pandai sangat. Okay. At least ada jawapan lah untuk saya. Ya. Oh ya, ada ikan apa oi? Pelik ikan sini tak makan langsung. Okay, saya ada satu soalan untuk Pak Wi. Kenapa kebiasaannya tempat yang kita pergi macam hutan-hutan punya, udara dia nyaman tapi kalau kita dekat luar tak nyaman? Faktor apa Pak Wi rasa? Sebab tumbuhan dia tarik apa benda nama tu? Karbon Karbon oksid. Lepas tu dia keluarkan oksigen yang banyak. Lepas tu sebab tu dia tak ada karbon dalam hutan ni. Sebab karbon monoksida. Karbon oksida benda nama jadang. Karbon tu adalah makanan kepada tumbuhan. Lepas tu satu yang saya perasan, kalau macam kita duduk dekat bandar ke apa, saya akan kerap sakit tekak ke ataupun cepat rasa nak tersema sebab tu lah. Karbon lah. Karbon, hapuk. Okey, bila kamu tengok pekan dia dah flat. Dia tak ada pokok-pokok apa semua, rumput-rumput yang menutup hapuk. Lepas tu dia ada banyak pengudaraan yang datang daripada kereta. Lepas tu dia kosong, tak ada pokok, tak ada penghadang apa semua tu. Hapuk akan naik lah. Dia hapuk akan senang naik sebab dia bawah dah tak ada penutup lah. Atas jalan raya punya habuk, kereta punya karbon, kereta jalan punya habuk semua tu dia naik lah. Macam dalam hutan kau tengok ada banyak pokok. Dia takkan ada angin yang boleh naikkan habuk dekat tanah. Daripada bawah tanah tu naik ke atas. Jadi kita dah dapat situ gini. Itu yang kita jadi tak susah dapat. Ini dalam hutan. So maksudnya kalau nak sihat duduk dalam hutan? Ya. Dua rumah pekan duduk hutan. Betul lah info ni betul Okay. Betul lah kot. Janganlah kecam. Betul lah betul. Tapi kalau ada info lain boleh komen lah. Komen kat bawah. Kita sambung orang lain. Ada? Oh ada 2 ekor. 3 jari terlepas. Nak tunjuk kat awak terlepas. Dia nak kita sesi belajar apa? Berjala.
Kita tengok siapa yang tebal paling kembang. Aku cakap dulu aku duduk kampung aku punya jala setakat baung 25 kilo tu aku naik pakai jala je. Sekarang ni dah lama sangat tak main dah tak ingat. Saya je. Dah tak kata lupa. Acik saya lah, aduh. Tengok tu mana dia tebal. Oh, huruf X. Tolong Sifu. Macam ni ah. Gunung macam biasa je. Ambil gulung. Habis bagus. Sikit je. Tak batang. Kan? Ni. Tegang ni yang tadi ni. Ambil. Okay, go. Tu nak senam baling. Tegang ni sekali. Dia dapat dia ambil. Oh. Tegang sini. Jadi macam tu. Kau tebor je. Dia jangan pusing. Kau kuat. Tahu Teborkan je. Oh, mantap lah cik. Putih. Mana? Putih melati. Merah delima. Terlentang. Semua Try. Dah belajar kan? dia gaya dia tapi table tak buka. Tengok kali ni huruf apa pula. Dia biasa jala ni dia ada huruf. Ada S, ada A, ada X, ada O. Okay. Pernah sini. Ya. Betul? Hop. Oh. Aha. Oh. 2 kilo ah. Mai saya try pula. Mana? Saya tak pernah menjala. Tengok tapi orang saya cikgu. try. Tak payah. Tengok orang cikgu. Saya tak pernah menjala, tak pernah menjala. Yang kaki menjala bendang ni. Ni ada. Cepat. Lain orang lain cara dia. Kat. 1, 2, 3. Naik pokok. Sudah. Tapi dia okey tu. Dia terbuka kak. Kembang kak. Mantap. Okay, jadi sekarang ni kita pergi mandi lah. Sebab nak keluar repair tayar lewat. Takut lewat sangat keluar nanti. Takut kita balik nanti malam lah. Kan jadi agak bahaya sikit. Kita gerak pergi mandi lah. Basuh-basuh badan. Luncur. Keluar repair tayar. Beli barang sudah. Jom. Saya nampak panjang. Okay. Saya ada satu soalan lah. Saya duk tertanya-tanya. Okay, anggaran hutan ni, pokok-pokok yang saya macam ni biasanya berapa tahun? Anggaran? Ada lah tu 40 tahun. 50 tahun. 40 tahun baru besar ni je? Hutan dia lambat bang sebab dia kanopi dia tu kan. Dia nak cari cahaya hari-hari tu dia bersaing. Dia tak macam pokok kita tanam pokok durian apa semua. Dia jadi nampak macam umur dia dah tua tapi batang dia kecil sebab tak cukup pencahayaan. Ya, betul. Dia bersaing sama-sama dia untuk dapatkan cahaya matahari tu. Tu pokok dia jadi tinggi. Oh, sebab tu saya pelik sebab ada setengah tempat yang kita pergi pokok dia besar-besar, ada setengah tempat pokok dia jenis macam ni. Ya. So bagi awak ni kira muda lagi ke apa hutan ni? Dia dah ambil lah satu kali dulu ni. Mungkin balok dah tebal satu kali dulu. Satu masa dulu lah kan. 50 tahun, 60 tahun lepas. Sebab dia tak ada pokok induk. Tapi kalau pokok sana mah awak tengok tu hutan dara ni. Mana? Oh, belah sana tu? Belah sana semua hutan dara. Oh. Mungkin dia orang buat kebun macam ni ke. Oh, so kalau saiz-saiz macam ni anggaran dia dalam 40 ke 50 tahun lah? Adalah 50 tahun lah. Okay. Ya, kita tengok satu-satu tu kan. Oh. Mantap. Sebelum nak bakal kehilangan kamera yang di depan. Confirm cut. Dah tekan belum? Ha? Dah. Okey semua. Okay. Pengsan. Ada yang mabuk? Dah mampu satu. Okey. Okey. Mabuk sikit lah. Sikit. Panjang. Tak banyak.
Saya rasa nak turun atas kereta nak berlari ni. Saya sokong. Awak pun sama main. Saya rasa nak berlari. Kita rasa nak berlari je. Ini bahaya. Ini bahaya. Dia disebabkan tak respect dia takut sikit. Macam nak suruh korang pergi seorang je. Saya duduk sini tak apa. Kita camping sini. Jangan lepot-lepot. Lepas kat dalam ni. Saya ada nak petik sayur sikit, Pak Wi. Dekat hutan. Dekat Muar Pencawen. Dia pening sebab apa? Sebab kereta ni goyang kan? Goyang. Goyang ke belakang kan. Kalau keras dia tak mabuk. Tapi dia sakit badan sikit, buntut sikit lah. Tapi kalau bergoyang, bergoncang dia mabuk. Okay, besok pergi tukar. Jet tak ada apa tak ada. Kita beli kereta baru je. Betul. Ni pun dah selesa lah kan. Biasa. Pun dah sedap. Okey. Mabuk tu biasa lah. Mabuk tu biasa lah. Mesti biasa lah dia. Kanan kiri. Kanan. Sudah. Nangkut. Kanan. Confirm lah. Apa kita ninja tu semalam. Betul. Macam bukan je. Ya. Confirm. Dia duduk. Bukan ni. Begini. Tapi boleh. Boleh juga ni turun ni sebab dia jalan ni dia semua boleh turun. Ada kata kali kita kerak kali kita pergi. Pandailah kita. Bukan, aku tak tahu perasaan orang duduk belakang je ni bagi tahu. Nanti yang malam Nanti kita yang kongsi. Nanti yang malam kita kongsi. Abang hidup kat kongsi kalau saya cerita kat sini sama. Bukan ni semalam mana dia jalan sini. Lepas kalau tak boleh kita pusing. Tak betul, salah. Kena U-turn. Itu ni. Patutnya kita ikut Land Cruiser. Turun ke bawah. Nunggu tu lah salah mana dia parking. Nanti bagi dia parking kursi sini bagi. Sekejap lah. Angin jalan ni. Ni. Ya. Kita akan U-turn. U-turn sini patutnya. Okey dah. Okey dah jalan. Okey dah. Boleh tengok saya dah mula senyum kan ni. Tadi sikit lagi dia mengamuk dah kan. Ya. Kau pun ni. Kabur ni kabur. Dah nampak? Ada bunyi motor. Bawah. Oh ni, kemak. Ada motor nak naik. Betul. Tengok semua dah. Oh, lega. Bau boleh menarik nafas lega. Baru ada muka lega. Jom. Tengok weh. Best lah naik kereta. Cepat. Jom, luncur. Tak lambat dah kita ni. Air tinggal. Air siapa punya air? Ui. Ramai. Cucuk je. Tanpa tayar lu. Tayar bocor tadi. Aduh, sampai kat kali tayar. Lengur badan weh, 2 jam kita keluar ni. Jaga. Oh, Okey. Kita nak tahu sekarang ni apa masalah dengan tayar. Dia tak tahu dia kena apa. Kalau dia bukan kena yang besi-besi apa? BRC. PRC yang kat jalan kita keluar tadi tu okey, lega sikit. Yang penting kena cari punca dulu. Kalau kena dawai PRC tu memang nak masuk orang seriau. Pak Seriau, saya lagi seriau. Memang seriau. Nanti tolong cek semua sekali guys. Ada faktur.
Apa? Aku kecil je. Ya, dia kena lama dah tu Abi. Oh, dia dah patah. Aku kecil je. Ni semua kira sebahagian daripada perjalanan, sebahagian daripada trip gitu. Ada cerita. Ada cerita di sebalik ni. Ada hikmah di sebalik segala yang berlaku. Tapi dengar bunyi. Ada dengar ni. Tak tahu. Je rasa ni. Pro buat. Oh tu yang bocor kan? Aku kecil je. Macam copper pun ada. Mana ada? Ha tu. Ini tadi kan? tu dia. Kapal kita saya rendam. Apa benda ni? Cek juga lah. Cek kan. Baru kita nak masuk pos lemui jauh ni. Besar dalam tu. Baru keluar dia masuk dalam pancik tadi. Sini ada jet. Ada jual jet. Nak cari mana jet Itu aku tak tahu. Saya punya jet tak tahu siapa curi, hilang. Udah saya ikut Pak Wi je. Saya pun tahu. Kamu suka Kari makan kepala apa? ikan. Kamu suka makan apa? Tahu? Nak makan Thai ke? Boleh campur-campur kan? Makan Boleh campur-campur kan? Kenal dulu kan? Kalau tengok live ya, tengok sihat. Kan? Kalau mau sekali. Boleh. Saya tu kalau ada aku paling ikan. Ngau. Mantap. Langsui. Terima kasih Kak. Mantap. Jumpa satu ni goreng-goreng. Akak, nak yang ni apa? Nak dua. Kodok tu nak dua. RM8. Ambil RM2 ah. Ya. Oh, terima kasih. Tapi bukan. Pasal apa? Bangsa. Pisang. Pisang. Ini apa ni? Oh. Apa? Ikan pedak. Macam mana jual ni? Ya, pisang RM5. Ni berapa nak nampak itu? Nampak itu. RM8. RM4. RM4. Kira 12 dengan 10 lah. Entah. Jatuh sini. Tengok, iPhone. Perak. Oh. Dekat je. Siapa ni? Itu dia. Tu kan? Ya. Pak Wi. Perak tu kan? Pak Wi. Okay, ni kita ambil sini. Okey. Goreng ni ya? Okey. Ini apa resepi turun-temurun ke apa ni, Mak? Dah 3 keturunan punya kari. 3 keturunan. Bapak. Pak Sahak. Mak Sahak mana nama? Ini barang wajib. Oh, ni. Ini barang wajib. Ya, bang. Betul, bang. Betul. Oh. Masih. Pak Sahak tu yang tadi lah tu Pak Wi. Mungkin kot. Iya, tak percaya Fanny tu. Pak Sahak. Oh, Pak Sahak. Ya dah Pak Wi. Pakat kali ni, oi. Tapi masalah sekali ni bos fobi kan. Sur ke tak sur? Sur ah. Makan. Power. Ya? Sedikit kata-kata. Tak ada kata. Awak pada kopi Awak suka kopi ayat Saya tengah menikmati. Okey. Cik. Macam mana cik? Tadi mantap. Kari dia pakat weh. Pakat gila. Tak rasa rempah dia masing-masing. Bukan masih lemak pasar. Masak masin. Bukan masin pun sikit, masak masin. Mana satu ni masin ke masam? Masak masin. Okey. Dia bukan jenis kari yang pedas, bukan jenis kari yang manis. Jadi dia buka selera lah. Poi manis-manis jangan sebut. Nanti panjang marah. Dia bukan jenis yang Kelantan. Kari kepala ikan ni, saya selalu makan. Bendi ni mesti tua.
Sini bagi dia muda. Okey, dah settle makan dah. Dah. Jadi kita nak gerak asal ni 2 jam lagi perjalanan untuk kita masuk ke dalam. Tapi yang seksa ni bukan aku, orang belakang. Ni. Saya kalau boleh atas belakang ni, atas belakang ni tau. Tapi serius cakap, tadi kita makan murah gila. 5 orang makan. Termasuk dengan air, dengan sayur-sayur kita order tu. Betul ayam goreng kunyit, dengan apa, telur bagai semua, dengan ikan bapak ni besar, dengan semua sekali dah. RM137 siap tapau memang. Okay, jadi malam ni kita tak perlu masak lah. Makan ni, masak nasi sikit. Ada kari tu, mantap. Mana gerak, jom. Tak semua dah kenyang-kenyang. Jangan masuk campsite dulu. Kamu muntah belakang. Ya. Jangan muntah. Saya boleh muntah. Boleh makan. Itu kat Congo Edek saya muntah sekali. Keluar. Ni dah penuh. Kita jangan lupa beli makanan weh. Ya. Saya makan memang darang sih. Ya betul. Emosi mudah diganggu. Ada terganggu. Jangan nak tinggal orang. Oi, jangan canggut tu, boy. Baru saya boy. Jangan cukup kita tunggu air. Right. Dia boleh keluar nanti pun. Dia boleh conclusion tau. Duduk dalam campsite lupa awak cebur lah. Langgut tu. Kalau bisa jangan berarti carrying betul orang ni. Tak tahu. Dari sini semua jadi safah ni tak carry. Ada bisa kata aku. Ada. Pak Iswan ada. Ada. Walau sedih tempat. Saya lah cari. Oi. Hello, keluar. Keluar kaki ni. Boleh keluar tu. Ada CCTV kotak kena dibayar orang sini tak boleh transport. Mana ya? Okay, sekarang ni kita nak pergi beli jajan-jajan sikit untuk anak-anak orang asli di dalam kampung Pos Lemut. Jom. Apollo ni dia ada yang coklat, ada yang susu ni. Apollo kampung coklat boleh. Bangun pagi, gosok gigi, alamak perut dah berbunyi. Sarung pelikat, ikat ketat. Ni budak-budak. Kalau nak main gitar, beli gitar. Malam ni boleh main gitar. Pokok tinggi, oi makcik, bunga wangi. Lalu rumah Pak Li hulur sekeping roti. Itu tam-tam tu. Lalu depan rumah Tam dua. pokok dia tegak berdiri. Kita maksimum. Rumah makcik, dia lawa sekali. Motor buruk bunyi macam naga, gaji masuk hilang sekelip mata. 1, 2, 3, hey! Perut kenyang hati lega. Oi, durian dah Itu dia, kita beli barang-barang. Kita bagi budak-budak. Budak-budak dekat kampung asli, Pos Lemut. Ya. Ini pun sama kita bagi nanti ya. Budak-budak kampung asli. Ini kita bagi. Ini kita bagi seorang sebatang. Pegang. Kamu ni apa? Dia orang boleh kata kot. Ya. Ni apa? Ni. tetap ada rezeki datang merata-rata. Okay bos. Thank you. Okay boy. Settle. Macam mana? Masuk budak-budak. Okay, jom. Motor lama Puas hati. Ya. Motor jaga. Ni. terbalik, poket kosong jangan cita. Okey. Makasih. Sama kak. Jangan marah ya kak. Tengok tu kita beli barang banyak. Ni semua untuk budak-budak yang kita bagi. Sebab semalam kita dah terlupa. Ya, terlupa. Hari ni kita keluar beli balik. Sebab semalam kami undur yang masuk semalam. Kami ada budak-budak tu panggil. Dia minta kami keropok. Abang ada keropok tak abang? So kami lupa nak beli. Hari ni kami terkeluar lah. Okay, nampak tu Pak Wi. Macam ni apa?
Ferrero Rocher kampung. Ferrero Rocher kampung. Pada gula-gula macam je. Gula semua ada lah. Okey, nanti kita tengok Yes. macam mana kami jumpa budak-budak tu. Kami bagi sikit lah. Yang paling penting, tengok video sampai habis. Orang tengok belakang, tengok berapa tu betapa meriah lebih budak-budak tu besok. Nampak je. Macam mana? Yeah. Belum kamu mula jadi budak balik. Kamu agak-agak lah je. Benda Kamu tu bahaya. Saya takut benda ni tak sesuai, Wi. Saya bagi R&D. Kamu dah tua je, tak payahlah. Dia jadi budak balik. Macam mana? Bagian apa? R&D. R&D. Tu je kita. Mulalah penderitaan kita hari ni. Mula lah pendirian. Ayah nak beli belum? Dah. Oh. Beli air hidup, Mawi. Jadi kami dengar ada pokok kat belakang tu. Beli air hidup, Mawi cakap tanah yang tak fresh. Jangan bertindak berkarat. Punah sampai dalam Pulau 8. Pak dia kata 3 Cina 2 Melayu, 3 Melayu 2 Cina, 3 Melayu dah balik je. Tak bayar. Tinggal barang-barangnya balik je. Satu biji kereta tinggal di dalam. Tak mau tu. Dia bagi aku lah tu. Semalam sudah baik sama aku, dia kata. Dah bagi dia cili padi. Ya. Woi, tak ceritanya kita terlajak ke apa ni? Betul, depan lagi, depan lagi. Sini tempat saya lah. Dan dekat simpang lagi satu kuat tu bawa masuk kanan. Depan ni. Apa ni apa teh? Jangan laju-laju kau ya. Sebab mabuk. Kari kat Melaka tu. Untuk kari. Saya untuk kari tu. Elok-elok ikan tu dah masak je lagi. Balik gitu. Apa. Ayah kita apa semua tu. Mana kau nak kuat? Kamu Lepas kau nak ni betul. Lepas kau nak ni kanan. Lepas kau nak ni Cik kanan. lah tadi dia ada tanda bunga ros piala. Lepas kau nak ni kanan. Saya cakap saya. Mana? Kona yang satu lagi. Habislah kau nak lulu. Tu. Lepas sana tu. Mana? Ya ilah, sabarlah. Dia 2 kali konanya. Lepas tu sampai. Ni. Tu. Lepas sana lagi. Mana? Satu ni. Pak Wi tak sabar sikit. Habis kona ni. Tu atas bukit belah kanan ni. Betul saya ni Tak, je. tu Yang kau nak kau lagi nak satu ni. yang awak nak terbanding mulai tu. Tadi pun dia orang ada kat sini tadi ni. Demo ni budak-budak ni. Tu helak ni keluar ni. Ya, sini sebab banyak terbalik ke sini memang. Mana? Tak apalah, kau nak ambil dulu. Satu lagi atas. Aku rasa kita terlajak ni. Tak, betul. Tapi kalau tu aja. Okey lah. Kamu ni kita dekat bawah sini. Kau bawa asli ni tadi tak ada ni. Ada. Betul. Awak ni saya tahu nak saya betul. Awak tidur semalam. Awak tidur memang awak tak tahu. Tengok siapa yang rauk. Ni betul. Bukan. Bukan. Ya, luah kona dia. Ni. Ha. Apa lah. Sembang power. Depan ni sikit. Depan sikit betul. Sembang power kena jalan. Ni kona dia ni lah. Ya. Lepas kona ni simpang. Tak sebab kau nak ada sapu. Sama je. Lepas kona ni simpang. Ni nampak Tu. Nampak. Nampak. Mulalah penderitaan kita. Belum lagi. Lagi Keluar atas. lagi sikit. Sabar kejap lagi. Teman saya pun. Yang kata-katakan Pak Wi keluar balik dari kan. Ya, saya jenis main wet Saya kena ha. Weh, bahaya aku. Awi. Amat sekali wet. Kita orang memang moral rendah ni. Ini tak peduli kau orang banyak kita kejam. Pak Wi, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Wi ya tidak Pak Wi timur nasi yang sama lepas-lepas. Kalau seorang dah start lepak tu semua akan lepak. Dia jadilah tak diparking kat situ tu yang buat kita keliru. Oh ya ninja tadi. Ini dia yang tadi. Oi. Ya. Dia keluar pula. Bapak dia ni anak dia. Dah habis gitu. Patutlah salah jalan tadi. Pada 18 km kan 2 jam pergi. 1 jam 1 kilometer. Betul. 10 kilometer 1 jam. 1 kilometer. Kilometer sejam 18 jam kita sampai. Kan. Dia boleh drift. Oi. Weh, Aku Pak Wi. Naik traction control gila.
Jangan main gila. Bukan. Tengok lagi kita mengamuk ha. Bukan. Saja nak cuba traction control. Tak tahu dia elok lagi tau. Elok tu. Awak datang lagi tahu dulu, lepas tu keluar balik cuba. Siapa apa janganlah jumpa ramai-ramai macam ni, seranglah saya. Sampai-sampai. Kalau kami senyap tu jangan ajak borak dah lah. Bawa lagi nak potong. Ya. Ui, masuk Oi. Tolong bawi. Kau belum kahwin. Oi, ketiga. Kau dah rasa. Tak ada rasa. Tadi saya tengok saya berlulu. Boleh tutup aircon ke macam mana? Jagilah jagi. Lagi. Bagilah naik pacak tu kita. Ha. Bagilah kita Bagi selesa sikit. Nak buka kuat lagi hari tak? cukup tak. Kok? Tengah sedang molek bang. Tengah sedang molek. Dia tak payah usia apa. Oh, bukan kamera je. Tengah sedang ni. Bukan selalu dapat macam ni marai. Betul. Ya. On. Belum. Tak buat. Kok cermin kita yang kuat dah. Nak cari relay tu entah mana nak cari. Jerit sepanjang jalan tu. Oh. Dia pun jadi black sahabat. Ini gelak-gelak ni kita kena jaga sikit takut dia keluar. Yelah. Ini Rabu kan? Nak malam ni ladies night. Dia pergi ke Meron apa semua. Iya. Dekat dia nak duduk dalam ni Fahmi. Dia ada motor mesti tu baik. Tadi kita orang ada check jalan ni. Jalan ni sempoi. Dia daripada Kuala Lipeh ke Ringlet kan. Lepas tu bertam apa semua tu. Lalu apa semua tu. Lebih kurang dalam 56 km ke apa tak? Jalan ni. Tak. Dia tadi dia tulis 70 lebih kan? 70 lebih kilometer entah. Ha. Okay, 79 kilometer. 79 kilometer. Total lah, total. Daripada Ringlet sampai Kuala Lipeh 79 km. Ha. Ini jalan utama yang dulu pakai. Kuala Lipeh punya orang semua nak pergi Cameron Island pun pakai jalan. Dari 2010. 2010. 2010 lah start siap. Dia Siap lah. mula bina apa? Bina 1996 start, bukan start Ricky jalan. Ricky buat Lepas semua Ricky ni. 2010 baru start buat dengan nilai 806 million Malaysia ringgit. Tapi sekarang dah hancur. Kata dia ladies night. Okey bang. Okey. Okey. Sorry bang. Nampak dah lagi. Gila tak takut masuk bawah kereta. Bau je Amir cakap tadi. Slow. Slow, aku dah slow tadi. Sebab dia pukul 5 Dia- atau 7 setengah dia terbit bawi. Dia takut lambat. Amoy tengah tunggu. Tapi takkan dia dah pakai siap masa ni. Derif. Nak tunggu malam kari habis lah. Derif kawan tu. Masih baik tak terlentang je dah dia. Ada horn kan? Buka lagu lah kau buat. Hah? Buka radio kau buat. Boleh? Tak dengarnya Mak Wiji. Mana aku tahu. Aku ikut. Makin rendah bulu ni. Batu yang semalam kena. Okey tak ya? Tak tahu. Okey. Cari tempat boleh. Dari tempat parking yang belakang ada kereta. Tak nampak langsung tu. Ini kena pump balik ni. Lepas masuk tak nak. Lepas. Cuma dekat dawa-dawa tu Pak Wi kena ambil perhati lah. Sebab dia tayar lembut ni. Dia mudah bocor lah. Ambil risiko. Takkanlah nak keluar balik. Keluar tak boleh nak dia buka. Dia dah kedai dah tutup. Boleh. Kalau tak boleh kita buka buku tayar spare kita lah. Ubay tu ada lagi. Lubang dia ada. Tak ada lagi. Tak ada lah. Teruk kita buat kerja. Kalau dia nak bocor dia tu habis lalu dia ni Pak Wi. Ini.
Tak ingin lagi. Dan tak mahu lagi. Berpisah bukan dengan kerelaan hati. Siapa yang kena kepala tadi? Saya dah start nak pening-pening nak mabuk dah tu je. Oh, ada Tadi Muka depan. Oh, Gila. Nombor balik Normal lah. Terus reset. Reset. Tengah tidur, tengah senyap ke? Tengok kat side mirror tak nampak batu. Memang tak nampak. Lepas tu saya terkena. Nak macam batu. Boleh bonti tu. Gila. Saya pun tak nampak batu acik keluar kepala acik kata ada batu. Jantung saya tak apa sedap dah ni. Ada batu. Betul. Jom kita. Dah terkejut tadi saya dah tak boleh fokus lah. Lepas ni kita tak kenal apa. Ia akan slow. Kena percaya cakap saya. Ambil gambar adik. Adik, ya, panggil adik. Mari. Ni daripada mana ni? Kita dari Ipoh. Ipoh. Masuk. Mari, cepat. Masuk campsite. Gambar kita datang. Mai mana mai? Robok. Oi, lagi. Laju. Mari. Jatuh kan. Kasih bang. Lama. Marilah, adik. Apa ni? Kasih. Sama. Meh. Pandok ini. Ini. Baru pakai pinggul mana pak? Adik, apa nama? Boleh. Adik, mari adik. Dua. Dua orang. Dua orang. Nasi gerintuin. Okey. Sama. Dia tak dapat ini. Ni. Ada di kepala ni deh. Mana tu? Mana? Tu lagi ni. Lah comel dia. Ambil. Sama. Sama. Seluar mana seluar? Ha? Seluar mana Di seluar? mana? Potong ni, potong meh. Weh. Laju dia lagi ni. Turun je tu. Yang kecil je. Adik, bagi adik. Hanya dua. Ambil yang satu. Adik ni insya-Allah. Ayo. Ni hijau mantap. Dua. Ni kopo ambil sana. Ada kopo. Potong. Lari dia. Baru mandi. Potong. Laju tengok dia lari. Besok angka datang lagi. Besok kita datang lagi. Terima kasih. Sama-sama. Wah, kakak. Bye-bye. Bye. Nanti sekolah. 100. Esok sekolah. Petang boleh petang. Balik sekolah pukul berapa? Sekolah Pukul 2. Berdua. Boleh lah nanti. Dia ni tahun 6 ni. Tahun 6, 11. Saya tempat. Apa Airik? Apa nama tadi? Airik. Airik. Okey, jom. Jom. Potong. Tunjuk ya. Ya Allah, terima kasih ya. Okay, bye-bye. Okey. Bye-bye. Besok kita habis kan? Banyak ke boleh? Banyak. Tapi lah orang kata je apa Rezeki tak, dia. Bukan, Oh. tak semua benda yang kita nampak benda tu biasa bagi betul, kita betul. tapi luar biasa bagi orang lain. Betul. Bagi kita benda tu kecil Ya, je tapi kita bagi benda orang kecil, bagi orang lain benda tu ush, dia dia boleh minta nak dua. Ya. Nah, mana dia nak sangat ya tu Ya. tak pakai lagi Ya. tapi Nanti kalau kita dah betul-betul stable ni lah buat betul. budi. kita bawa lori bondok tu mari. Selamat sampai. Nervous semua. Gila. Kalau lah jadi apa-apa tadi,
Tengah gelap ni baru. Tahu dekat aku dah. Tapi nasib baik kita selamat sampai ke destinasi. Tu je. Tu je lah. Oh, apa perasaan? Tak ada bagi tahu perasaan apa-apa pun yang Tadi tentang yang berlaku tadi tu. Mula-mula tadi nervous lah. Mula-mula nervous tapi tak naklah tunjuk yang terlampau nervous sangat. Nanti semua jadi lagi nervous sangat. Lagi masalah. Okay, jadi diam-diam je. Tiba-tiba orang tengok lah, jadi tiba-tiba silent mood dalam kereta ni. Siap. Benar. Nampak lepas cross sungai kita nak dekat sampai kan saya baru menjerit semua. Tandanya apa? Jangan putus asa, teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Luncur. Ya. Jangan takut. Mari. Ada beran punya mari. Ada satu lagi ayat. Apa? Kalau takut jangan ikut. Kalau ikut jangan takut. Betul tak? Betul? Betul? Okey. Pakcik dia sapu. Dia sapu. Oh, bersapu. Okey. Itu kursi yang mana tak tahu tak tahu. Ya, Tak, dia sapu ni kursi ni. bersih. Hujan, hujan. Hujan sudah mari. Bangun semua. Kalau hidup tadi dah lena lah. Hujan sudah mari. Jadi Ini kena rendahkan sikit ni.